Awal tu tak nak masuk trail lah bang. Sebelum ni tak pernah lagi. Ni first time lah. Okay. Dia rasa ada sama. Rasa ada sama dia. Dia. Nombor zaman nombor. Cik nama kategori. Okey. Baju dah ambil. Baik, terima kasih. Sekarang pukul 2.46 pagi. Race start pukul 4. Semua ready ya. Dan Jimin santai. Let's go. Tengah Shidi tidur. Tercegah lah saya sebut nama. Oh. Ada tali Ada tali ni? Ada ni? Ada tali tak ada. Dia masuk kat tali tu. So kami dah nak gerak ke. Alright, gerak tu. Gerak tu. Ke starting line. Doakan kami punya first 30 kilo saya dengan Dr. Daniel selesai hari ni insya-Allah. Habis dengan jayanya. Pukul 12 kat fishing line insya-Allah. Kita awal lagi. Amin. Amin. Kabus bang, berkabus. Sekarang pukul 3.30. Tengok siap-siap. Itu yang kita nak. Larian ini bukanlah untuk mereka-mereka yang dah mati. Larian adalah untuk mereka-mereka yang broken. Tetapi ini bangkit semula mencari diri sendiri. Traffic jam dalam hutan sebelum nak hike. Okey, start lagi balik dah. Terus sekarang ke apa? Jam. Sama motor lah. Kena bukit air kita ni. Mantap shoot. Yang ni saya tengok dalam YouTube. Bawah tu. Best lah tu. Best lah. Shoot lah, best lah. Hari tu. Dia nampak ni.
Nampak trail lah. Macam ni tu kalau malam tu. Oh, kalau pack macam ni tu. Oh yo, slope. Ayuh. Banyak tongkat kecil-kecil. Jam untuk kesekian kalinya. Saya faham. Ni tak boleh pintar jari-jari hilang ni. Mana dah ni. Masuk tak cukup lah. Lubang keluar luar. Tadi saya jatuh. Rolling ke? Hari betul. Akak tak apa jauh ni. Lebih. Banyak ni. Tapi tether ni tak apa dah. Ni yang paling azab dulu tak. Yang ni azab. Azab dunia azab. Wah, tak jumpa tak lain lah. Hari betul. CP tadi ni tak pasal. Kok boleh buaya. Tak bagi tahu pun okey siapa nak ambil air sini tak dengar pun. Boleh top up. Lepas tu dia kena panggil dah lah. Kan? Senyap sunyi kan? Oh, tak macam CP langsung. Pondek si. Tu CP betul mariah sikit lah. Duk pegang kap ke. Pegang kap ke apa ke. Abang ayat apa kan. Aduh. Macam lah. Sekarang pukul berapa? 6-8 minit. Elevation yang ke 400. So balance lagi 200 lebih macam tu lah. Untuk habiskan bukit ni. Betul tak? Kan? Lebih nak habis bukit ni. Lepas tu kita turun. Semayang apa semua. Buat flat. Ready. Let. Chill. Let's go. Yo. After then. Steady lagi kita. Di bawah. Oh, 5 jam setengah. Ada berapa? 5 jam setengah untuk perhabiskan another 12 kilo. Ya. Another 13 kilo. 13. Yang ni pun tak sampai 10 lagi. Kita turun berapa? Kita turun. Kata kita turun kita dapat berapa kilo? Dah ni dah lah. Tu endpoint 24 kilo ni. Ha? Tu endpoint 24 kilo. 24 turun. Bukan. Turun ni ah. Oh, start dah. Tak apa ni, tak perlu ah. Kita kata kalau kita turun dalam sejam lagi ni. Masya-Allah. Lawanya ya Allah lawa. Apa lawa bai? Ini lawa ni. Dia punya shading tu. Hampa nak dapat kat teruk sini tak dapat lah brother. Sini masuk trail lah dapat ni. Cantik tu. Esok mai dapat lagi. Tak mau main dah esok. Tak mau, saya tak mau main dah. Saya tak mau main dah. Kilometer ke berapa ni? Ke 6, 7. Ke 7. Pukul 7 apa kak? Pukul 8. Pukul 8 macam ada 4 jam on trail lah ni.
CP51. Cucuk sikit. Sayang. Grab and go. Gerak. Awak jadi instruktor? Awak jalan macam ni kok. Awak jalan macam pundak Teruk lah rasa ni, tak kak. Instruktor pun jalan macam sama banyak. Boleh, sekuih. Kalau saya sampai tu, sekuih kaki ke apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sirap. Kira. Oh, nampak ada. Tadi mula-mula teh air. Lepas tu dah duduk kat bawah. Teh sirap letak je dalam tu. Dua-dua sirap kan? Dua sirap. Awak tu tak teh. Makanan ada apa makanan? Makanan ada apa? Ada buah nampak tu. Nampak ada kulit pun sedap tu. Ha. Jalan macam ni. Belahan tak apa. Kita ambil habis pukul 3 ke 3.30 tak apa. Okey. Saya setuju. Lawa gila. Dia masalah kalau kita sampai cepat. Mana View kan. Memang tu. tapi teruk lah tu. Kita kat atas lah tu. Tu yang teruk tu. Kami dah teruk lah. Biar kami kat atas. Lawa pula tu. Masya Allah. Nampak satu. Masya Allah. Masya Allah. Barai berjemaah. Naik pangkat 36 dia pergi gigi. Tu dah ambil gambar tu. Di sana cari. Pi betul. Pi tu free ah. Banyak sikit. Terima kasih. Top 3 of women's senior veteran. Please welcome Atenea Villanueva. Our friends from the Philippines. Sekali kita tu. Upgrade 60 km. Hong Kong. Terima kasih berdoa.